Disebabkan customer service center di Pasar Seni tak buka, jadi kami telah buat keputusan untuk tukar naik ke monorail line pula. Sebab kat sini ada lagi 4 chop yang boleh kami dapatkan. Sampai ke stesen monorail KL Sentral, kita perlu masuk melalui NU Central. Chop kali ni dia bercabar sikit sebab menurut kaunter kita kena turun bawah. So biarlah abah seorang dia turun cari tempat chop tu. Kita kat sana. So mungkin kena lintas jalan dulu kat sini. Di monorail KL Sentral, kita tak ada robot jahat, tapi kita ada operasi menyelamatkan Rubicah. Rubicah dah berjaya diselamatkan. Di laluan monorail, kita ada 4 lokasi yang perlu kita singgah. Daripada KL Sentral, kita akan pergi ke Hang Tuah, seterusnya Bukit Bintang dan yang terakhir Medan Tuanku. Robot jahat yang berjaya kami tangkap di stesen Hang Tuah, kita tangkap Fulus.